Ramai dah ulas pasal belanjawan 2026 kan? Saya happy sangat nampak yang B40 paling banyak dapat gula-gula kali ni. Untuk M40 dan T20, teruskan berjuang ya. Korang aware tak? Kali ni banyak belanja dinaikkan. Like, share dan repost video ni supaya ramai dapat manfaat. Peruntukan sebanyak 15 bilion ringgit untuk STR dan SARA. Sumbangan Tuan Rahmah telah ditambah iaitu penerima e-kasih layak menerima sehingga RM200 sebulan. SARA RM100 pula diberi untuk penerima STR sebelum ni. Untuk penerima bujang, SARA RM50 sebulan akan diberikan secara kredit. Yang ni special untuk adik-adik yang tengah belajar. Sebanyak RM120 juta telah diperuntukkan untuk inisiatif ni. Pendidikan percuma PTPTN kepada 5,800 anak keluarga miskin dan percuma untuk pelajar yang dapat first class degree. Penjawat awam pun apa kurangnya? Dapat bantuan khas RM500 dan pesara sebanyak RM250. Lantikan kontrak dan petugas kontrak pun dapat. Buat mereka yang tak beli rumah lagi, boleh cuba peluang skim rent to own dan conversion bangunan komersial. Sebenarnya, banyak lagi peluang nak beli rumah pertama. Nak tahu lebih? Cuba komen.